dengan izin dan dengan limpah kenan Allah Subhanahu wa taala, pada petang bahagia ini dapat kita beri masa untuk sama-sama mengikuti pelajaran-pelajaran dan pengajaran-pengajaran agama Islam. Sama-sama kita pahami dan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada petang yang bahagia ini, Ana ingin menyampaikan satu tajuk, di mana tajuk ini selalu kita sebut-sebutkan, iaitu berhubung dengan dunia. Mungkin tajuk ini pernah dikatakan pada suatu masa dulu, tapi dalam rangka untuk kita mengingati semula atau kita merujuk semula kepada pelajaran yang lepas. Eloklah kita ulangi dia supaya dia meninggal kesan yang mendalam dalam jiwa kita, supaya perkara ini sentiasa dalam ingatan kita dan sentiasa menjadi daging darah kita. Selalu benar kita menyebut tentang dunia. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan dunia itu ialah apa yang kita lihat di hadapan kita atau kita lihat seharian dalam kehidupan kita, itu dimaksudkan dengan dunia. Ataupun dunia ini ialah pergantian malam dan siang misalnya, ya, dan perkara yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk yang Allah jadikan, ya, untuk kepentingan manusia yang tinggal di atas muka bumi ini. Adakah itu yang dimaksudkan dengan dunia? Sebenarnya dunia ini bukanlah pergantian malam dan siang. Sebenarnya malam dan siang yang Allah jadikan pada kita, manusia, ialah untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah asar ini boleh dikategorikan dalam hadis. Ada ulama yang kata demikian. Ada pula yang meletakkan dia dalam aqwal sahabah, kata-kata sahabat ridwanullah alaihim. هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تصنعون فيهما. Sesungguhnya malam dan siang adalah tempat simpanan, tempat kita nak simpan. Mana di dunia ini kita nak simpan barang-barang buat sementara waktu, bukan kita simpan apa, buat sementara waktu yang kita akan mukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru ma tasna'una fihima. Oleh itu kamu perhatilah apa yang kamu buat dalam malam dan siang ini. Perhati, lihat apa kamu buat dalam malam dan siang. Qala Mujahid, seorang yang bernama Mujahid kata, ini semua ulama-ulama yang muktabar, yang kita boleh terima kata-kata mereka sebagai panduan hidup kita. Ya, dia memberi panduan yang jelas, memberi panduan yang selamat kepada kita, daripada kita dengar orang lain bercakap, kita percaya bukan main. Ya, ini lebih baik kita ikut atau kita percaya kata-kata ulama yang muktabar ini. Karena kata-kata ulama yang muktabar ini lahir dari mereka dari ajaran Al-Quranul Karim. Allah mendapat
pada nafsu mereka, tapi lahir daripada pemahaman mereka, ilmu mereka, keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min yaumin, mana dia lahirkan kata-kata ini. Ma min yaumin illa yaqul ibn Adam qad dakhaltu alayka al-yawm wa lan arji' ilayka ba'da al-yawm fanzur ماذا تعمل في فإذا انقضى طوى أو طوي طوي ثم يختم عليه فلا ينفك حتى يكون الله هو الذي يقضيه يوم القيامة. Apa maksudnya? Mujahid berkata, ma min yaumin illa yaqul. Setiap hari itu berkata. Setiap hari dia akan berkata. Tidak ada satu hari melainkan dia berkata. Hari itu dia berkata, Ibn Adam. Maksudnya Ibn Adam, ya Ibn Adam. Ya Ibn Adam. Wahai anak Adam. Qad dakhaltu alayka. Saya dah datang kepada kamu. Matahari masuk. Kalau dia kata kepada anak Adam ni, ya Ibn Adam, dakhaltu alayka al-yawm. Saya dah datang kepada kamu hari ini. Walan arji' ilayka ba'da al-yawm. Saya tidak akan kembali lagi selepas hari ini. Datang hari itu pergi habis. Tak kembali lagi. Walan arji' ilayka ba'da al-yawm. Saya tidak akan kembali lagi pada kamu. Hari ini, mana hari ini tak kembali lagi. Hari Jumaat ini, beberapa hari bulan ini, tidak akan kembali lagi kepada kamu. Fanzur maza ta'mal fi. Oleh itu, perhati apa kamu buat pada hari aku ini. Hari ini. Perhati. Lihat apa yang kamu buat pada hari aku ini. Fa'idzan qadha. Mana habis hari itu, tuya. Ditutup. Tak ada lah. Summa yukhattam alaihi. Ditutup. Mana yukhattam habis lah. Tamat hari itu. Tak ulang lagi hari itu. Kalau hari Jumaat tu, hari Jumaat lain. Bukan hari Jumaat ini. Hari Jumaat lain pula. Bukan hari Jumaat hari ini. Hinggalah Allah Subhanahu wa taala yaqdihi. Allah hukum dia, Allah tentukan nanti. Allah bagi balasan dia nanti di hari kiamat kelak. Hari itu baru dibuka balik, dilihat balik. Hari ini sekian hari kamu di mana, apa kamu buat, baru dia perlihatkan balik. Dia perlihatkan pada kita. Ini kata Mujahid. Mana Mujahid ni dia dapat faham daripada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia gambar tentang hari-hari yang berjalan setiap masa dan ketika. Seolah-olah hari itu datang kepada seorang itu dan dia panggil, dia berkata, aku datang hari ini. Apa kamu buat pada hari aku ni? Apa kamu buat pada hari aku ni? Tapi bagi kita yang tidak kita tak pernah rasa macam tu. Pada hari itu kita nak buat apa, kita nak hisap, kita nak teliti, nak senaraikan tugas-tugas kita. Tugas-tugas. Maksud tugas-tugas ini tugas-tugas yang kita tentukan bahawa kerja-kerja itu adalah kerja-kerja yang syarak. Yang syarak. Ini yang dibenar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak senaraikan. Mana kita tak perhitungkan. Mungkin kita buat tanpa kesedaran. Tak sedar, kita buat saja. Tak sedar bahawa hari ini
hari dan malam itu sebagai khazanah, sebagai tempat simpanan, ya, yang kita nak isi sepenuhnya. Sepatutnya kita isi khazanah ini, ya. Kalau kita kata kedai stok kita nak isi cukup-cukup lah, supaya nanti manakala orang minta semua dapat kita beri, ya, kita beri. Mana stok kita tu nak kena lengkap, nak kena cukup, ya, nak kena penuh, ya, nak kena penuh. Begitu gambaran daripada Mujahid tentang hari-hari yang setiap hari datang kepada kita dan berkata kepada kita, ya, seolah-olah dia nampak begitu. Ini satu kesedaran yang sangat bermakna dan sangat berfaedah kepada kita sekiranya kita teliti ke ini. Kemudian ada orang lain pula, tak disebut namanya. Wa ansyada ba'duhum, dibawa dalam bentuk syair, dalam bentuk syair. Dia kata, innamad dunya ilal jannati wan nari tariq wal layali matjarul insan wal layali matjarul insan wal ayyamu suqu. Ulang pada bait syair ini, innamad dunya ilal jannati wan nari tariq wal layali matjarul insani wal ayyamu suqu. Wal ayyamu suqu. Sesungguhnya dunia ini sebagai jalan ke syurga dan ke neraka. Dunia ini sebagai jalan ke syurga dan ke neraka. Dia memang dunia ini ima jalan ke syurga, ima jalan ke neraka. Innamad dunya ila jannati wan nari tariqu wal layali matjarul insani wal ayyamu suqu. Layali, malam-malam ini ialah matjar insan, tempat perniagaan manusia. Bukan pasar malam manusia lah. Kita kata pasar malam. Sekarang ni pasar malam laku sangat. Ya, ya, dia tu pasar malam manusia. Wal ayyam, hari pula ialah pasar bagi manusia. Malam pun pasar, siang pun pasar. Terbuka untuk manusia berniaga, untuk dapat keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kira malam, tak kira siang. Jadi itu dijelaskan oleh salah seorang yang memahami hakikat dunia ini. Innamad dunya ila al-jannati wan nari tariqu wal layali matjarul insani wal ayyamu suqu. Sedap dia punya syair. Syair dah. Maksudnya waktu wara'tu malil abd. Mana waktu adalah modal kepada seorang hamba. Waktu itu modal kepada seorang hamba. Fal waqt huwa ra'su malil abd. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. حديث صحيح. يعني حديث صحيح. Walaupun dalam bentuk dia hasan sahih hadis ini. Apa yang dijelaskan oleh Tirmizi. Man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Sesiapa yang berkata subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang berkata subhanallah wa bihamdihi. Tapi dia kata ni bukan kata, mungkin kata mulut pun, dengan mulut pun dia dapat juga fadilatmu. Tapi dia kata subhanallah wa bihamdihi ini dengan penuh pengertian, dengan penuh maksud yang dikehendaki
Subhanallah wa bihamdihi ni. Bukan takat dia kata gitu. Banyak orang boleh kata. Tapi nak rasa kata-kata ini yang mempunyai satu hakikat yang tinggi, yang mulia, mungkin dia memerlukan kepada satu kajian yang mendalam, satu kefahaman yang betul-betul tentang apa dia, tentang maksud subhanallah wa bihamdihi ini. Jadi siapa yang berkata subhanallah wa bihamdihi, urisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanam untuknya pokok tamar di syurga nanti. Di syurga nanti akan ditanam pokok nakhlah fil jannah. Kan. Kemudian sebenarnya sebut selalu pokok tamar ini, nilai kita mungkin kita tak rasa nilai, tapi dengan Arab dia nilai pokok tamar ni macam dia nilai Tuhan, nilai Allah Subhanahu Wa Taala, memberi nikmat kepada dia, memberi kemewahan kepada itu tamar. Ya, kerana tamar ini kalau dia berbuah, dia bukan mis buah dia. Kalau banyak tu semanyang, banyak tu lah dia dapat. Sesuatu orang Arab ni dengan sebut taman tamar ni, dia gila sungguh-sungguh. Dia gila sungguh-sungguh. Hakikat ini kita tak rasa. Tapi kalau kita biasa dengan mereka, Masya Allah. Tapi kita nak kena rasa lah. Sebab tu kita kena nak dalami sejarah. Tapi orang yang dia dapat merasai nikmat tamar ini, dan dia mempunyai kesedaran yang sungguh-sungguh, maka dia rasa bahawa tamar ini suatu perkara, satu buah yang sangat bermakna pada kehidupan manusia. Jadi siapa yang berkata subhanallah wa bihamdihi, urisat lahu nakhlatun fil jannah. Ataupun hadis ini sebagai simbolis. Sebagai simbolis. Karena Rasulullah SAW nak jelaskan kepada orang Arab pada ketika itu. Jadi orang Arab dengan tamar ni suatu yang tidak asing pada kehidupan mereka. Kita tentu asing, tapi sepatutnya kita jangan asing juga dengan kehidupan ini. Jadi manakala Rasulullah SAW jelaskan demikian, otak mereka tergambar dalam bentuk maddah, tergambar dalam bentuk maddah, dalam bentuk benda. Kerana mereka masih lagi duk nampak benda. Duk nampak benda. Tapi mungkin hakikatnya ialah suatu simbolis. Simbolis ini mungkin Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan adalah balasan yang sangat besar, artinya kepada siapa yang menyebut subhanallah wa bihamdihi. Itu maksudnya. Oleh itu dijelaskan di sini, kita fanzur ila mudayyi' as-sa'ati kam yafutuhu minan nakhil. Itu dia perhati, seorang itu perhati tentang mudayyi' as-sa'at. Mudayyi' as-sa'at ni tentang yang menghabiskan masa. Dia tak tanam pokok pun. Maksud dia tak mengeluarkan ataupun tidak mencari hasilnya. Dia tak usaha untuk mendapat hasil dalam waktu-waktu yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Jadi di sini jelaskan, fanzur ila mudayyi' as-sa'ati kam yafutuhu minan nakhil. Berapa pokok tamar dia dah hilang. Jadi dia boleh kira. Hari-hari dia boleh hisap berapa pokok dia hilang. Jam ni macam mana dia boleh tanam. Jam ni macam mana dia tanam. Jam ni macam mana dia tanam. Hingga dia nak tidur pun dia boleh
usaha menanam nakhil ini, ya, iaitu dia ikut seperti mana yang telah ditunjuk oleh Rasul SAW, macam mana dia nak tidur, ya, apa yang dia kena baca, doa apa dia nak baca, ayat apa yang kena baca, bagaimana hai'ah dia, ya, semua ini boleh seolah-olah dia menanam pokok nakhil, ya, di syurga nanti. Di syurga nanti. Jadi fanzur ila mudayyi' sa'at. Itu perhati betul-betul mana dia benda-benda yang boleh menghilangkan, merugikan masa-masa. Ya. Kam yafutuhu minan nakhil. Berapa pokok yang dia rugi. Berapa tamar. Pokok tamar yang dia rugi. Itu maksud apa dia? Syair tadi. Kemudian maksud kita cela dunia. Bukan makna kita cela tempat dunia ini. Iaitu kita cela bumi ini. Kita tak cela bumi. Kita tak cela tempat di mana dunia berada. Iaitu di bumi. Dunia berada di bumi. Ya. Akhirat tak tahu, Wallahu a'lam berada di mana. Tapi dunia berada di bumi. Dunia ini berada di bumi. Jadi kita tak cela dunia yang berada di bumi. Mana bumi ini kita tak cela. Kita tak cela. Begitu juga kita tak cela apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di atas muka bumi. Kita tak cela. Keindahan alam, ya, gunung ganang, ya, tanah, ya, pokok-pokok, binatang-binatang. Semua ini kita tidak cela. Lautan, sungai, ya, galian. Semua ini kita tak cela. Bukan mana kita cela. Kita tak cela semua ini. Sebab semua ini adalah min ni'amillah ala ibadihi. Semua ini adalah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Lima lahum fiha minal manafi'. Jadi semua ini memberi faedah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Memberi faedah, bukan memberi kemudaratan. Sekiranya kita pandai menggunakannya. Kalau tak pandai, tak ikut panduan, jadi kemudaratan. Jadi kemudaratan. Jadi kita nak kena ada panduan lah. Kita selalu sesat ni kerana tak ada panduan. Kerana tak ada panduan. Manakala ada panduan, insya-Allah dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita tidak akan jatuh kepada perkara yang boleh merugikan kita di akhirat. Jadi semua ini Allah jadikan sebagai manfaat kita. Menjadikan dia sebagai perkara yang boleh kita ambil iktibar, ambil pelajaran. Kita boleh jadikan dia sebagai bukti menunjukkan wahdat Allah Subhanahu Wa Taala, wahdah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pencipta alam ini. Menjadi bukti kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tercela itu bukan kejadian ini. Ya. Bukan apa yang kita nampak ni. Bukan yang itu yang tercela. Tapi yang tercela ialah perbuatan anak Adam. Perbuatan manusia yang berlaku di atas dunia. Ya. Perbuatan manusia yang berlaku di atas dunia. Perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tercela. Bukan mana dunia ini tercela. Ya, yang tercela adalah perbuatan manusia. Af'al Bani Adam. Al-waqi' fi dunia. Yang berlaku di atas dunia ini. Kenapa? Lianna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajh alladhi tuhmad aqibatuh. Karena kebanyakan amalan-amalan ini berlaku
bukan mengikut jalan yang terpuji di segi akibatnya, di segi kesudahannya terpuji. Mana terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terpuji di akhirat kelak. Terpuji di hari akhirat kelak, hari kiamat kelak. Jadi sebab yang tercela itu kerana berlaku perbuatan-perbuatan yang keji, yang berlawanan, yang berlanggar dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang tercela. Kebanyakan disebut di sini ghalibah, lianna ghalibaha. Ghalib ini kita pun kata ghalib. Ghalib ini kebiasaan. Kebiasaan yang berlaku dalam waqi' kita, dalam realiti kita adalah perkara yang tidak baik. Tidak baik. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya hidup di dunia ini ialah la'ib, mainan saja. Walah, lahu saja. Wa zinah, zinah, perhiasan itu saja. Wa tafakhur bainakum, kebanggaan sesama kamu saja. Anu bangga dia lebih, ani bangga dia lebih, ani bangga dia kaya, ani bangga dia kaya, ani bangga dia berpangkat, ani bangga dia berpangkat. Macam-macam. Itu tafakhur. Nak bermegah-megah saja di atas dunia ini. Dekat itu saja. Wa takatsur fil amwal, lawan banyak. Siapa kaya? Siapa banyak harta? Siapa banyak anak? Jadi ini sikap satu golongan. Ini golongan yang terbesar. Sikap ini. Sikap golongan yang terbesar yang mengingkari bahawa lepas dunia ini ada pembalasan. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarju liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan berjumpa kami, tak maaf jumpa kami, itu jumpa Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berpuas hati dengan kehidupan di dunia semata-mata, sonok, lega dengan kehidupan di dunia semata-mata. Mereka ini sebenarnya mereka yang lalai tentang tanda-tanda kebesaran kami. Mereka ini mereka yang lalai tentang tanda-tanda kebesaran kami. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tempat mereka ialah neraka. Neraka berdasarkan kepada amalan atau tindakan yang mereka lakukan, telah lakukan di dunia. Berdasarkan tindakan, berdasarkan amalan yang telah mereka lakukan, yaitu mereka ingkari kehidupan di akhirat kelak. Jadi mereka sonok di dunia, mereka berpuas hati dengan kehidupan di dunia, tak kenal apa dia batas-batas syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia. Itu apa yang dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi dijelaskan sini wa haula hammuhum, mereka ini hammuhum, keinginan mereka at-tamattu' fid dunya, nak sonok di dunia saja. Ya, karena mereka tak dapat gambaran, tak nampak, tak sampai nak merasai nikmat akhirat ini. Karena mereka tidak pernah menggunakan satu alat, yaitu hati, yaitu dhamir,
yang boleh merasai nikmat ini. Yang boleh merasai nikmat ini. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Muhammad ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka yang ingkar, mereka yang kufur, mereka bersonok-sonok dan makan, nak minum sonok-sonok seperti mana binatang-binatang nak makan, nak minum saja. Tempat mereka adalah neraka. Tempat mereka adalah neraka. Itu golongan majority yang terbanyak. Kemudian satu golongan lagi. Golongan yang kedua ialah golongan yang mayuqirru bidari ba'dal maut. Bidarin ba'dal maut. Mayuqirru bidarin ba'dal maut. الثواب وللعقاب وهم المنتسبون إلى المرسلين فهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. Golongan yang kedua ialah golongan yang mengakui bidarin ba'dal maut. Dia mengakui ada satu dar, ada satu negeri atau satu kampung lagi, atau satu tempat lagi selepas mati nanti. Tempat di mana akan diberi balasan. Sama ada balasan pahala ataupun balasan iqab, balasan azab. Ini golongan yang kedua. Mereka ini dinasabkan atau dimasuk dalam golongan pengikut Nabi, Rasul-Rasul. Pengikut Rasul-Rasul. Dia masuk ke situ. Golongan yang mengikut Rasul-Rasul. Mereka ini terbagi kepada 3 golongan pula. 3 kategori. 3 golongan. Satu golongan zalimun li nafsih. Golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Walaupun mereka percaya kepada ada Rasul, misalnya umat Muhammad SAW, semua percaya bahawa Muhammad itu Rasulullah SAW, semua. Tapi mereka ada yang zalim di nafsi, menzalimi diri mereka sendiri. Ya, menzalimi diri mereka sendiri. Ada pula yang muqtasid, sederhana. Ya, sederhana. Tapi ada pula yang sabiqun bil khairat biiznillah, yang berlomba-lomba dalam kebajikan, dalam kebaikan. Mana yang tinggi lah, ya, yang tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan rasul-rasul, nabi-nabi, salihin, syuhada. Ya, ini sabiqun bil khairat. Kemudian kita tengok keseluruhan golongan ini, golongan yang kedua ini. Yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang kita tak tahu bahawa kita zalim diri kita. Ya, kita zalim. Boleh kerana kita tak faham. Kita tak belajar. Mungkin kita belajar tapi kita tak sedar. Kita belajar lama tapi tak sedar. Itu satu benda yang kita nak kena faham. Kita belajar lama, kita tahu halal haram, tapi kita tak sedar. Kita tak sedar. Seolah-olah kita dibius. Tak sedar. Ya, tak sedar. Ini satu hakikat yang kita nak faham. Ya, sebab itu dengan tak sedar ini, walaupun faham, tak sedar, kita tergamak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Yang salah. Karena kita tak sedar, kita tahu tapi kita tak sedar. Kesedaran ini datang daripada mana? Datang daripada keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada keimanan ini, tak kuat keimanan ini, dia tak melahirkan kesedaran. Walaupun ada ilmu. Banyak orang ada ilmu, tapi dia tak boleh nak buat. Kerana kesedaran tidak ada.
Kerana kesedaan itu lahir daripada keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah, ya, takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang ini duk pandu dia, yang ini dia panggil takwa, duk pandu dia, insya-Allah dia tak jatuh kepada perkara maksiat. Tapi oleh kerana benda ini tak ada pada dia, bukan zalim dia, bukan salah dia, ya. Ya, tapi mana kena sampai ke peringkat dia dah mukallaf, dia nak kena carilah. Kalau dia tak cari, mana salah dia tak cari. Bukan salah apa, salah dia tak cari. Dia tak cari, dia salah. Berdosa dia tak cari. Jadi yang zalim diri ini banyak. Hum al-aktariyah, majority dia banyak. Wa aksarhum waqifun ma'a zahratil dunya wa zinataha. Kebanyakan dia bersama-sama dengan inilah, macam mana orang kafir buat, macam itulah dia pun. Ya. Pergaulan dia, pakaian dia, semacam ya, dengan orang kafir tak beza. Orang kafir ada daharat, dia pun ada daharat. Orang kafir bergaul tanpa ada batasan, dia pun bergaul tanpa ada batasan. Orang kafir makan tak ikut, tak kira, dia pun makan tak kira. Dia macam tu. Orang kafir tak sembahyang, dia pun tak sembahyang. Orang kafir tak puasa, dia pun tak puasa. Ya, tak ada. Biasa. Tapi kalau tanya dia beriman kepada Rasul? Beriman. Beriman kepada Rasul. Beriman pada hari akhirat? Beriman pada hari akhirat. Dia tak menyangkal. Dia tak menyangkal. Majoriti macam tu dalam masyarakat ni. Kebanyakan macam tu. Dia partilah di kampung-kampung, di bandar-bandar, di mana saja kita berada. Macam itulah hakikat, ya, masyarakat orang Islam hari ini. Bukan kata di Malaysia, di mana saja. Tapi lah di negara Arab ke, yang kata di situ tempat mula turunnya Islam. Tapi tengok dengan mata kepala kita macam mana hakikat orang Arab. Majoritinya macam itulah. Tak kira dari segi pergaulan dia, tak kira dari segi makan dia, tak kira dari segi minuman dia, tak kira dari segi pakaian dia, tak kira dari segi adabnya. Tak ada. Tak kira. Ya. Dari segi akidah tu tak mengkhususkan akidah. Tak mengkhususkan. Ya. Tambah ideologi politik dan sebagainya. Macam orang lain. Ya. Macam orang lain. Kebanyakan ni bersama dengan zahratul dunia. Ikut dunia lah. Perhiasan dunia ni. Keseronokan dunia. Dan dia ambil tidak mengikut sebenarnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia tak kira halal haram dia tak kira. Dia tak kira. Niaga halal haram dia tak kira. Riba kan tak peduli. Dia kira untung mana? Dia kira untung. Dia tak peduli. Tak kira, tak suara sangat tentang riba. Ya. Dia tak peduli. Ya. Ini kebanyakan, majoriti, tanyalah. Sediklah. Bukan makna kita nak kata siapa-siapa. Benda ni kita nak tentukan satu kebenaran. Di mana-mana kita nampak kebenaran, kita nak ambil kebenaran tu. Dan kita nak aman. Kerana dengan kebenaran inilah yang menyelamatkan kita. Bukan yang lain yang boleh menyelamatkan kita. Sebab itu kita nak. Waktu kita nak ambil daripada sumbernya. Kebenaran tu kita nak ambil daripada sumbernya. Wasaratid dunya akbar hammihi biharabba. Oleh itu dunia tu sebesar-besar keinginan dia. Dia syok-syok, sonok, puas hati. Wa biha raghdab wa laha yuali. Ya, kalau dia tak dapat, dia marah. Merontak. Keluar. Kalau dia ada dalam parti, keluar parti. Kalau tak dapat. Ya. Macam tu lah. Ya. Kalau dia duduk jawatan besar, dia cari jalan bagaimana dia dapat naik pangkat. Boleh dia tipu pun dia tipu. Kira naik pangkat je. Dapat gaji besar. Dapat gaji besar. Itu. Jadi dia
Dia sokong, dia boleh dapat. Dia marah, dia tak boleh dapat. Kalau dia boleh dapat, dia puji, meleleh. Dia kata, puji. Yang kemarin nak cati, hari ni dia dapat, puji. Masya Allah. Ya. Ini bukan anda kata hakikat di sini. Dulu masa anda duduk di Iraq tu, dia berlaku penggulingan kerajaan ni. Hari ni puji meleleh. Presiden malam tadi berlaku penggulingan. Esoknya caci habis-habisan. Besoknya caci habis-habisan. Sebab nak jaga kedudukan. Tidak. Ini makna ad-dunya akbaru hammihi biha yarda. Itu maksud dia. Kita pun kadang-kadang benda yang lekeh pun kadang-kadang kita tak tahan dengan dunia. Ya. Benda yang lekeh, tapi kita tak tahan dengan dunia. Oleh itu kita nak faham benda ni. Kemudian faham tu kita nak kena sentiasa hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan ketika. Setiap masa dan ketika. Di atas dasar dunia dah dia bermusuh. Ya. Ini yang Allah sebutkan, haula ahlul la'ib wal lah wal zina. Ini ahlul la'ib. Ya, gen la'ib ini. Ya, gen la'ib. Wa in kanu yu'minuna bil akhirah imanan mujmalan. Walaupun mereka beriman dengan hari akhirat, tapi iman begitu saja. Iman secara keseluruhan begitu. Dia tak tahu cara terperinci, cara detail, cara praktik iman dalam arti kata sebenarnya. Dia tak tahu. Ya, ambil banyakkan itu orang kita dulu. Yang selalu kita sebut sifat 20 tu hafal je mulut. Tapi mayang tak. Ya, bohong. Macam-macam lagi. Hakikat tak nampak. Hakikat tak faham. Hakikat tak ada kesedaran. Tak ada kesedaran. Fahum. Mereka ini lam ya'rifu al-maqsad min ad-dunya. Mereka ini tak faham apa tujuan dunia. Mereka tidak faham kedudukan dunia. Wala annaha nazila. Tazarruf fiha ba'daha. Dia tak tahu kedudukan dunia, bahawa dunia ini kedudukannya ialah tempat kita nak mencari bekalan. Ba'daha, untuk selepas itu. Ini satu golongan yang banyak. Jadi manakala kita faham kedudukan ini, maka kita bolehlah, kalau dah kita faham, kita sedar, kita lari daripada keadaan ini, kita masuk ke golongan yang lebih selamat. Ya, golongan ini belum selamat. Golongan yang tadi memang tak selamat. Golongan ini belum selamat. Belum selamat. Ya, golongan kita kena lari, cari golongan yang selamat. Golongan yang kedua, yaitu golongan al-muqtasid, golongan yang sederhana, yaitu man akhadha dunya min wujuhihal mubahah. Dia ambil apa yang di dunia ini yang diharuskan pada dia, ambil. Yang tak diharuskan dia tak ambil. Itu paling minimal yang diharuskan. Ya, dekat yang diharuskan. Dia tak langgar lebih daripada yang diharuskan. Mana yang tak langgar sampai ke yang makruh, sampai yang haram, tak. Dia tak langgar. Dia ambil dekat mana yang diharuskan. Dekat tu dia berhenti. Yang wajib ini dia memang dia ambil lah. Paling tidak yang dia. Yang haram tak, dia tak buat. Yang makruh pun dekat yang mubah saja. Wajib dia laksanakan apa yang diwajibkan dekat atasnya. Yang lebih itu, yang lebih daripada yang harus tu dia tak ambil. Dia tak ambil. Dia tak lakukan perkara yang kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini la iqab alaihim fi zalik. Jadi mereka tak ada azab lah. Tak ada sisaan ke atas mereka sekiranya mereka melakukan demikian. Tapi di segi derajatnya kurang. Di segi iqab tak ada, tapi di segi derajat kurang. Ya, di segi derajat kedudukannya kurang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini orang yang kita nak jadi panduan.
لولا أن تنقص من جناتي لخالفتكم في لين عيشكم ولكن سمعت الله عير قوم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata dia, kalaulah tidak karena kurangnya balasan syurga ni, kurang balasan syurga, ya, jadi terkurang balasan syurga. Balasan syurga dapat tapi kurang. Kalaulah kerana tidak kurang balasan syurga, nescaya aku akan melebihi kamu dari segi mengambil keselesaan hidup dunia. Aku akan lebih daripada kamu mengambil keselesaan hidup di dunia. Kalau aku tak takut kurang balasan syurga, aku akan ambil keselesaan lebih daripada kamu hidup di dunia ini. Tapi aku dengar Allah Subhanahu wa taala, ya, seolah-olah ayyara qauman. Dia macam ayyara ni seolah-olah macam dia tak suka ataupun tak baiklah sikap satu kaum, iaitu kaum yang di sini dijelaskan azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kamu menghilangkan kebaikan kamu di dalam kehidupan dunia ni karena kamu lebih sangat melayan dunia, lebih sangat mana ambil keselesaan dunia tu, lebih sangat, lebih daripada hadnya. Macam rumah misalnya, rumah cukup dah, elok dah, kata 100,000, tak padan lagi 100,000, buat sampai 1 juta, 5 juta, ada yang 100 juta. Itu mana lebih sangat. Misalnya bagi mampu tak apa, dia mampu kata takat tu, dia boleh buat elok sikit rumah dia. Ya, seperti yang kita jelaskan lalu, Sayyidina Uthman dia kuda dia cantik daripada kuda Rasulullah SAW. Hamparan dia lebih hebat daripada hamparan Rasulullah SAW kerana dia mampu. Ya. Dan kita juga nak lahir juga nikmat Allah yang ada pada kita. Tapi takat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lebih. Jangan sampai peringkat membazir. Peringkat membazir. Kata Sayyidina Umar, kalaulah aku tak takut kerana kurang nikmat di syurga nanti, aku lebih daripada kamu dari segi mengambil keselesaan dunia ini. Kerana dia tak mau kurang nikmat di akhirat. Sayyidina Umar. Ini martabat yang dia tahu manzilah dunia ni. Dia tahu kedudukan dunia dan dia tahu kedudukan akhirat. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu sesuai sekali dengan ataupun tepat sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami jadikan apa yang di atas muka bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan untuknya, untuk di dunia. Linabluwahum, untuk kami uji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di kalangan mereka yang baik amalan, yang betul amalan mereka, yang tepat amalan mereka, mengikut sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melanggar batas-batas syarak. Paling kurang peringkat mubah sebagai had, sebagai sempadan dia, tak langgarlah sempadan itu. Dalam apa hal, dalam apa tindakan, dia sama ada dia berdepan dengan manusia ataupun tidak berdepan dengan manusia. Tidak berdepan dengan manusia. Ini dia had dia. Had mubah. Ya, dengan hadis Rasulullah SAW, Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka.
Ibarat aku dengan dunia ni, kata dia, aku dengan dunia ni macam rakit, macam orang yang naik kenderaan. Seorang yang menaiki kenderaan, dia nak guna kenderaan itu untuk dia berteduh sekejap, ataupun untuk dia guna nak sampai ke suatu tempat supaya dia boleh sampai, ya, ke tempat yang dia tuju. Istaghatha tahta syajaratin, seolah sebagai seorang pengembara, maksud di sini pengembara, dia berteduh di sebuah pohon, ya, dia rasa macam tu, teduh di bawah pohon pokok, summa raha wa tarakha, kemudian dia pun berlalu dan tinggal dunia ni. Seolah macam tu, mana dia menumpang sekejap saja, bukan nak kekal sini, dan sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hendaklah engkau jadikan engkau di dunia seolah macam seorang gharib, seorang dagang, ya, atau seorang pedagang. Ini hakikatnya sebenarnya. Tapi hakikatnya tidak berlaku dalam realiti kalau sekiranya kita tak faham betul-betul. Sebab kita rasa masa yang kita duduk di atas dunia ini, sebenarnya masa ini sungguh singkat bagi Allah SWT. Tapi bagi manusia yang dhaif ini dia rasa lama. Manusia yang dhaif ini dia rasa lama. Dia rasa tak sangat lama. Ya. Oleh itu dia lupa bahawa dia duduk di sekejap. Manakala dia bergelumang dengan bi'ah atau sana dunia ni,